Hari ini kita masuk bab 7, iaitu elektrik. Jangan risau, bab ini bukan untuk bagi pelajar terkena renjatan elektrik, tetapi untuk bagi pelajar terkena renjatan kesedaran bahawa fizik sebenarnya dekat sangat dengan kehidupan kita. Lampu, kipas, telefon, komputer, peti sejuk, cerek elektrik dan pengecas telefon semuanya menggunakan elektrik. Dalam bab ini, kita akan belajar tentang cas elektrik, medan elektrik, arus, beza keupayaan, rintangan, hukum Ohm, litar siri, litar selari, kerintangan, daya gerak elektrik, rintangan dalam, tenaga, kuasa dan keselamatan elektrik. Kuncinya mudah. Faham konsep dulu, kemudian baru hafal formula. Kalau terus hafal tanpa faham, nanti formula nampak macam nombor telefon orang yang kita tak kenal. Cas elektrik ialah asas kepada semua perkara dalam bab elektrik. Ada dua jenis cas, iaitu cas positif dan cas negatif. Proton berkas positif, elektron berkas negatif, manakala neutron tidak bercas. Ingat prinsip paling mudah. Cas sama jenis akan menolak, cas berlainan jenis akan menarik. Macam manusia juga, kadang-kadang yang terlalu sama pun boleh berlawan pendapat, tapi dalam fizik, jawapannya tetap. Sama menolak, berlainan menarik. Medan elektrik pula ialah kawasan di sekeliling cas, di mana cas lain boleh mengalami daya elektrik. Garis medan keluar daripada cas positif dan masuk ke cas negatif. Jika garis medan dilukis rapat, maksudnya medan ITU kuat. Konsep ini penting kerana sebelum kita faham arus dalam litar, kita perlu tahu bahawa elektrik bermula daripada cas dan daya yang bertin. Arus elektrik ialah kaudium per rebar tim, kaudium sas elektrik melalui satu titik dalam litar. Formula penting ialah I sama dengan Q bahagi T. I ialah arus, Q ialah cas dan T ialah masa. Unit arus ialah ampere, simbol A. 1 ampere bermaksud 1 kulum cas mengalir dalam masa 1 saat. Dalam wayar logam, elektron sebenarnya bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Tetapi dalam fizik sekolah, arah arus konvensional dianggap dari terminal positif ke terminal negatif. Jangan pening, ini bukan kes siapa betul siapa salah. Cuma dua cara melihat aliran elektrik. Ampere lah arus ialah digunakan untuk mengukur arus dan mesti disambung secara siri. Kenapa siri? Sebab emitter perlu berada dalam laluan yang sama supaya semua arus yang melalui komponen turut melalui emitter. Kalau sambung salah, bacaan pun boleh. Beza keupayaan ialah tenaga yang dipindahkan bagi setiap 1 kulum cas antara dua titik dalam litar. Formula dia V sama dengan W bahagi Q. Unitnya ialah volt. Jika bateri berlabel 6 volt, maksudnya setiap 1 kulum cas menerima 6 joule tenaga daripada bateri. Ini bukan sekadar nombor atas bateri, tetapi menunjukkan kemampuan bateri membekalkan tenaga kepada cas. Rintangan pula ialah halangan terhadap pengaliran arus elektrik. Formula rintangan ialah R sama dengan V bahagi I, atau boleh ditulis sebagai V sama dengan IR. Semakin besar rintangan, semakin sukar arus mengalir. Bayangkan arus seperti kereta, rintangan seperti jalan sempit dan sesak. Lagi besar rintangan, lagi perlahan pergerakan. Voltmeter digunakan untuk mengukur beza keupayaan dan disambung secara selari. Manakala ammeter, hukum Ohm menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui konduktor Ohm berkadar terus dengan beza keupayaan merentasinya dengan syarat suhu adalah malar. Frasa suhu malar ini sangat penting. Dalam peperiksaan, jangan tinggal ayat ini sebab pemeriksa suka sangat cari perkataan ITU. Formula hukum Ohm ialah V sama dengan IR. Jika rintangan tetap, apabila voltan bertambah, arus juga bertambah. Graf V melawan I bagi konduktor Ohm ialah garis lurus melalui titik asal. Kecerunan graf mewakili rintangan. Konduktor Ohm seperti dawai logam mempunyai rintangan tetap pada suhu malar. Tetapi mentol filamen dan diod ialah konduktor bukan Ohm kerana rintangannya berubah apabila arus atau suhu berubah. Jadi, kalau graf melengkung, jangan paksa dia jadi lurus. Dalam fizik, graf pun ada perangai. Litar siri ialah litar yang mempunyai satu laluan sahaja untuk arus mengalir. Semua komponen disambungkan satu demi satu dalam laluan yang sama. Dalam litar siri, arus adalah sama melalui semua komponen. Formula rintangan berkesan sangat mudah, iaitu R jumlah sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Maksudnya, semua rintangan kita tambah. Tetapi litar siri ada kelemahan besar. Jika satu komponen rosak, seluruh litar akan terputus dan semua komponen lain tidak berfungsi. Macam lampu raya lama, satu mentol rosak, satu baris, terus gelap. Masa ITU, barulah satu keluarga jadi juru teknik.
Dalam litar siri, voltan sumber akan dibahagikan antara komponen. Sebab ITU litar siri kurang sesuai untuk pendawaian rumah. Namun, litar siri sangat berguna untuk memahami asas pengaliran arus dan pengira. Litar selari mempunyai lebih daripada satu laluan untuk arus mengalir. Dalam litar selari, beza keupayaan atau voltan adalah sama merentasi setiap cabang, tetapi arus akan terbahagi mengikut rintangan cabang. Cabang yang mempunyai rintangan lebih kecil akan menerima arus yang lebih besar. Kelebihan litar selari ialah jika satu komponen rosak, komponen lain masih boleh berfungsi. Sebab ITU pendawaian rumah menggunakan litar selari. Kalau satu lampu rosak, peti sejuk masih HIDUP, kipas masih berpusing dan cerik masih boleh masak air. Hidup pun tidaklah gelap sepenuhnya. Formula rintangan selari ialah 1/R sama dengan 1/R, 1 tambah 1/R, 2 tambah seterusnya. Dalam litar selari, rintangan berkesan menjadi lebih kecil kerana arus mempunyai lebih banyak laluan untuk mengal. Kerintangan ialah sifat sesuatu bahan yang menentang aliran arus elektrik. Simbolnya ialah Rho, iaitu huruf Greek yang nampak seperti P, tetapi jangan sebut P biasa dalam jawapan. Formula penting ialah R sama dengan Rho L bahagi A. R ialah rintangan, Rho ialah kerintangan, L ialah panjang dawai dan A ialah luas keratan rentas. Rintangan dawai dipengaruhi oleh panjang dawai, luas keratan rentas, jenis bahan dan suhu. Semakin panjang dawai, semakin besar rintangan kerana elektron perlu melalui laluan lebih panjang dan mengalami lebih banyak perlanggaran. Semakin besar luas keratan rentas, semakin kecil rintangan kerana laluan arus lebih luas. Kuprum sesuai untuk pendawaian kerana rintangannya rendah. Nikrom pula sesuai untuk elemen pemanas kerana rintangannya tinggi dan boleh menghasilkan daya gerak elektrik atau D.G.E ialah tenaga yang dibekalkan oleh sumber elektrik kepada setiap satu kulum cas dalam litar lengkap. Jika bateri berlabel 12 volt, maksudnya bateri membekalkan 12 joule tenaga kepada setiap 1 kulum cas. Namun, dalam keadaan sebenar, bateri bukan sumber tenaga yang sempurna. Bateri mempunyai rintangan dalam. Apabila arus mengalir, sebahagian tenaga hilang di dalam bateri ITU sendiri. Oleh ITU, voltan terminal menjadi lebih kecil daripada D.G.E. Formula penting ialah E sama dengan V tambah IR atau V sama dengan E tolak IR. E ialah D.G.E, V ialah voltan terminal, I ialah arus dan R ialah rintangan dalam. Secara mudah, bateri pun ada kos dalaman. Jadi bukan manusia sahaja ada tekanan dalaman, bateri pun ada rintangan dalam. Tenaga elektrik ialah tenaga yang dipindahkan oleh pergerakan cas elektrik. Formula tenaga elektrik ialah E sama dengan VIT. Kuasa elektrik pula ialah kadar pemindahan atau penggunaan tenaga elektrik. Formula utamanya ialah P sama dengan versus I. Kuasa juga boleh ditulis sebagai I kuasa 2R atau V kuasa 2 bahagi R. Dalam kehidupan harian, kuasa menunjukkan berapa cepat sesuatu alat menggunakan tenaga. Contohnya, alat berkuasa 1000 watt menggunakan 1000 joule tenaga setiap saat. Tetapi jangan hanya pandai kira kuasa, keselamatan juga mesti dijaga. Jangan sentuh suis dengan tangan basah, jangan guna wayar rosak, jangan bebankan soket dan gunakan fuse yang sesuai. Elektrik sangat membantu kehidupan, tetapi jika cuai, dia boleh jadi guru disiplin yang tidak senyum langsung. Jadi guna elektrik. Soalan ini menguji asas cas elektrik. Jangan pandang mudah, sebab soalan asas inilah yang selalu jadi penyelamat markah. Cas elektrik ada dua jenis, iaitu cas positif dan cas negatif. Cas yang sama jenis akan menolak antara satu sama lain, manakala cas yang berlainan jenis akan menarik antara satu sama lain. Untuk bahagian pengiraan, gunakan formula Q sama dengan NE. Dalam soalan ini, bilangan elektron ialah 4.0 darab 10 kuasa 18 dan cas satu elektron ialah 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kulum. Maka jam lakas ialah 0.64 kulum. Pastikan unit C ditulis pada jawapan akhir. Jangan biarkan nombor berdiri seorang diri tanpa unit. Dalam fizik, nombor tanpa unit macam nasi lemak tanpa sambal masih boleh makan, tapi kurang lengkap. Soalan ini menguji kefahaman tentang medan elektrik dan arah garis medan. Medan elektrik ialah kawasan di sekeliling cas elektrik, di mana cas lain akan mengalami daya elektrik. Bagi cas positif, garis medan elektrik keluar daripada cas. Bagi cas negatif, garis medan masuk ke arah cas. Ini fakta yang perlu dihafal dengan kuat. Ingat ayat mudah, positif keluar, negatif masuk.
Jangan terbalik sebab kalau terbalik, markah pun boleh keluar dari kertas jawapan. Untuk pengiraan, gunakan formula E sama dengan F bahagi Q. Daya diberi 12 Newton dan cas diberi 2 Coulomb. Maka E sama dengan 12 bahagi 2 iaitu 6 Newton per Coulomb. Unit NC kuasa negatif 1 mesti ditulis. Jawapan yang lengkap menunjukkan pelajar faham konsep dan formula. Soalan ini berkaitan arus elektrik. Arus elektrik ialah kaudium pengaliran cas elektrik melalui satu titik dalam litar. Unit arus ialah ampere dan alat untuk mengukur arus ialah ammeter. Ammeter mesti disambung secara siri dalam litar. Untuk bahagian pengiraan, perkara paling penting ialah menukar masa kepada saat. Dalam soalan ini, masa diberi 2 minit. Jangan terus guna nombor 2 kerana unit formula memerlukan saat. 2 minit bersamaan 120 saat. Kemudian gunakan formula I sama dengan Q bahagi T. Cas ialah 300 Coulomb dan masa ialah 120 saat. Maka arus ialah 2.5 ampere. Kesilapan biasa ialah lupa tukar minit kepada saat. Itu bukan salah elektrik. ITU salah tergesa-gesa. Tenang, back ke soalan. Tukar unit, baru kira. Soalan ini menguji maksud beza keupayaan dan cara membuat pengiraan. Beza keupayaan ialah tenaga atau kerja yang dilakukan untuk menggerakkan 1 Coulomb cas antara 2 titik dalam litar. Unitnya ialah volt dan alat pengukurnya ialah voltmeter. Voltmeter disambung secara selari merentasi komponen. Untuk bahagian pengiraan, gunakan formula V sama dengan W bahagi Q. Tenaga yang dipindahkan ialah 480 Joule dan cas ialah 80 Coulomb. Maka V sama dengan 480 bahagi 80 iaitu 6 volt. Ini bermaksud setiap 1 Coulomb cas menerima atau memindahkan 6 Joule tenaga. Ingat, volt bukan sekadar nombor pada bateri. Ia menunjukkan tenaga per unit cas. Kalau pelajar faham maksud ini, soalan konsep dan pengiraan jadi lebih mudah. Soalan ini menggabungkan maksud rintangan dan hukum Ohm. Rintangan ialah halangan terhadap pengaliran arus elektrik. Semakin besar rintangan, semakin sukar arus mengalir. Hukum Ohm pula menyatakan bahawa arus elektrik yang mengalir melalui konduktor Ohm berkadar terus dengan beza keupayaan merentasinya dengan syarat suhu adalah malar. Jangan lupa frasa suhu malar sebab ITU kata kunci penting. Formula utama ialah V sama dengan IR. Dalam soalan ini, rintangan ialah 5 Ohm dan arus ialah 2 ampere. Maka V sama dengan 2 darab 5 bersamaan 10 volt. Soalan ini nampak mudah tetapi pastikan formula, gantian nilai dan unit ditulis. Kalau jawapan akhir saja, macam cerita tanpa jalan kerja, kurang meyakinkan. Soalan ini menguji kebolehan membaca graf hukum Ohm. Bagi konduktor Ohm, graf V melawan I ialah garis lurus melalui titik asal. Ini menunjukkan bahawa beza keupayaan berkadar terus dengan arus. Kecerunan graf mewakili rintangan. Suhu perlu dimalarkan semasa eksperimen kerana perubahan suhu boleh menyebabkan rintangan konduktor berubah. Jika rintangan berubah, graf mungkin tidak lagi menunjukkan hubungan linear yang betul. Dalam soalan ini, kecerunan graf diberi 4, maka rintangan dawai ialah 4 Ohm. Ingat, kecerunan bukan sekadar garis condong. Dalam fizik, kecerunan membawa maksud tertentu. Untuk graf V melawan I, kecerunan ialah rintangan. Jadi, baka paksi graf dahulu sebelum jawab. Soalan ini menguji litar siri. Dalam litar siri, arus yang mengalir adalah sama melalui semua komponen kerana hanya ada satu laluan untuk arus. Rintangan berkesan pula dikira dengan menambah semua rintangan. Dalam soalan ini, perintang 2 ohm, 4 ohm dan 6 ohm disambung secara siri. Maka jumlah rintangan ialah 12 ohm. Untuk mencari arus, gunakan I sama dengan V bahagi R. Voltan ialah 12 volt dan rintangan ialah 12 ohm, jadi arus ialah 1 ampere. Bahagian konsep bertanya, mengapa litar siri tidak sesuai untuk pendawaian rumah? Jawapannya, jika satu alat rosak, seluruh litar akan terputus dan semua alat lain tidak berfungsi. Satu rosak, semua ikut gelap. Itu bukan sistem rumah moden, ITU sistem panik berjemaah. Soalan ini menguji litar selari. Dalam litar selari, beza keupayaan merentasi setiap cabang adalah sama. Formula rintangan berkesan ialah 1 per R sama dengan 1 per R, 1 tambah 1 per R, 2. Dalam soalan ini, perintang 6 ohm dan 3 ohm disambung secara selari. Maka 1 per R sama dengan 1 per 6 tambah 1 per 3 bersamaan 3 per 6. Jadi R ialah 2 ohm. Rintangan berkesan dalam litar selari lebih kecil kerana arus mempunyai lebih banyak laluan untuk mengalir. Pendawaian rumah menggunakan litar selari.
kerana setiap peralatan menerima voltan yang sama dan boleh berfungsi secara berasingan. Jika kipas rosak, lampu masih menyala. Kalau semua bergantung 1 liter siri, satu rumah boleh jadi drama blackout. Soalan ini menguji formula rintangan dawai dari segi kerintangan. Formula penting ialah R sama dengan Rho L bahagi A. Rho ialah kerintangan bahan, L ialah panjang dawai, dan A ialah luas keratan rentas. Semakin panjang dawai, semakin besar rintangan kerana elektron perlu melalui laluan lebih panjang dan mengalami lebih banyak perlanggaran dengan atom dalam dawai. Dalam pengiraan, nilai Rho ialah 2.0 darab 10⁻⁻⁶ ohm meter, panjang dawai 5 meter, dan luas keratan rentas 1.0 darab 10⁻⁶ meter persegi. Selepas digantikan dalam formula, rintangan ialah 10 ohm. Bahagian ini memerlukan pelajar berhati-hati dengan kuasa 10. Jangan main tekan kalkulator laju sangat, nanti kalkulator betul, tapi jari yang salah. Soalan terakhir ini menggabungkan beberapa konsep penting. Daya gerak elektrik atau D.G.E ialah tenaga yang dibekalkan oleh sumber elektrik kepada setiap 1 coulomb cas yang mengalir melalui litar lengkap. Bateri dalam soalan mempunyai D.G.E 6.0 volt dan rintangan dalam 0.5 ohm. Arus yang mengalir ialah 2 ampere. Untuk mencari voltan terminal, gunakan formula V sama dengan E tolak IR. Maka V sama dengan 6.0 tolak 2 darab 0.5 bersamaan 5.0 volt. Voltan terminal lebih kecil daripada D.G.E kerana sebahagian tenaga hilang dalam bateri akibat rintangan dalam. Untuk kuasa mental, gunakan formula P sama dengan versus I. Jika voltan 12 volt dan arus 0.5 ampere, kuasa ialah 6 watt. Ini soalan penutup yang cantik, ada konsep, formula dan aplikasi.